Assalamualaikum dan selamat pagi, pengkaji ucapkan kepada Dr. Nur Sofiah. Pada pagi ini, pengkaji akan membentangkan video tugasan berkaitan pembinaan korpus kecil yang merangkumi 3 aspek utama iaitu pengumpulan data, pembersihan data dan penyusunan data. Pembentangan ini disediakan bagi memenuhi keperluan kursus HMT 320 iaitu Linguistik Korpus. Pengkaji terdiri daripada 2 orang iaitu Syahidah binti Abdul Aziz dengan nombor matrik 161327 dan yang kedua Nur Syamira binti Muhammad dengan nombor matrik 150928. Dalam kajian ini, pengkaji telah membina sebuah korpus kecil iaitu yang terdiri daripada berita-berita berkaitan bencana alam di Malaysia. Pemilihan domain berita ini dibuat berdasarkan kepentingan bahasa dalam penyampaian maklumat kecemasan, kesedaran awam dan respon terhadap situasi krisis. Melalui korpus ini, pengkaji menganalisis ciri-ciri linguistik dalam laporan media yang melibatkan bencana seperti banjir, tanah runtuh, ribut dan gempa bumi. Proses pembangunan korpus telah melibatkan beberapa peringkat penting iaitu pengumpulan data daripada sumber berita dalam talian, pembersihan kandungan untuk mengekalkan ketepatan dan keaslian, serta penyusunan data mengikut prinsip kajian korpus terkini. Saiz korpus yang dihasilkan ini adalah 1,850 patah perkataan, merangkumi pelbagai peristiwa bencana alam yang dilaporkan dalam tempoh tertentu. Korpus ini bukan sahaja berfungsi sebagai sumber linguistik, malah turut memberi gambaran terhadap cara media membentuk naratif semasa krisis. Selain itu, korpus ini juga boleh menjadi asas untuk kajian lanjut berkaitan laras bahasa berita, kesantunan bahasa dalam laporan, serta analisis pragmatik dalam komunikasi kecemasan. Berikut merupakan pautan link yang terdiri daripada 6 artikel ataupun laporan media dalam domain berita yang pengkaji pilih untuk pembinaan korpus. Seterusnya akan dipaparkan bagaimana pengkaji melakukan proses sebelum pembersihan dan juga selepas pembersihan bagi korpus domain berita yang telah dikumpulkan. Sebelum proses pengumpulan data mentah bagi korpus berita dijalankan, pengkaji telah menyimpan kesemuaan 6 pautan artikel yang terlibat ke dalam Google Docs. Langkah ini diambil bagi memudahkan proses pengumpulan data yang akan dilakukan seterusnya, serta yang lebih penting mengelakkan risiko kehilangan pautan-pautan tersebut. Penyimpanan awal ini turut memastikan data berada dalam keadaan selamat dan mudah diakses semula nanti. Setelah pautan artikel telah disalin dan ditampal ke dalam Google Docs, buka pula Google Sheet untuk penyalinan dan pengumpulan data bagi ke-6 artikel itu tadi. Seperti yang dipaparkan sekarang, ialah Google Sheet. Sebelum itu, pastikan klik satu persatu artikel yang telah disalin pautannya di dalam Google Docs sehingga ke-6 artikel muncul di bahagian tab seperti pengkaji sedang tunjukkan. Cara ini dapat memudahkan pengkaji untuk membuat proses penyalinan data. Berbalik semula kepada Google Sheet, buat jadual khas dengan bahagikan kepada beberapa perkara seperti yang telah dipaparkan, iaitu bermula daripada nombor, tajuk artikel, domain berita, sumber berita, korpus domain berita sebelum dibersihkan, aspek pembersihan, catatan, korpus domain berita selepas dibersihkan. Setelah itu, proses pengumpulan data bermula. Langkah 1, tulis nombor 1 bagi artikel 1. Langkah 2, buka artikel 1 dan semak tajuknya. Salin tajuk ke dalam Google Docs. Salin tajuk ke dalam Google Sheet. Langkah ketiga, semak pula sumber dan salin atau type dalam jadual di Google Sheet. Pada artikel 1 ini, sumbernya adalah daripada Berita Harian dan dilaporkan oleh Fahmi A. Rosli pada Julai 16, 2020. Pengkaji mengambil langkah untuk menyalin sumber berita ini.
Berikut adalah sumber berita yang ditaip. Langkah keempat, salin keseluruhan ayat di artikel 1 dan tampal di dalam jadual yang telah disediakan di dalam Google Sheet tadi. Pastikan ayat berada di dalam keadaan yang tersusun. Setelah itu, ulang langkah 1 dan 4 bagi ke-6 artikel sehingga selesai. Berikut menunjukkan penyalinan dan pengumpulan data bagi ke-6 artikel telah pun selesai. Data yang ingin dibersihkan akan diasihkan terlebih dahulu kepada ayat demi ayat. Pengkaji memilih untuk mengasihkan secara ayat demi ayat dan bukan perkataan demi perkataan kerana aspek yang ingin dibersihkan selalunya hadir dalam bentuk frasa. Maka melihat aspek kebersihan berdasarkan unit ayat jauh lebih mudah dan sistematik pada pandangan pengkaji. Setiap ayat daripada artikel berita dimasukkan ke dalam satu sel berasingan di dalam kolon setiap helaian Google Sheets. Proses ini membolehkan setiap baris dianalisis secara tersendiri dalam langkah pembersihan seterusnya. Bagi memastikan setiap ayat dapat dilihat dengan jelas, pengkaji melakukan pelarasan pada helaian tersebut. Ketinggian baris dilaras secara manual iaitu dengan menyeret sempadan baris ke bawah bagi mengelakkan ayat terpotong dan memastikan paparan tidak berserabut. Pengkaji juga membesarkan kotak agar setiap ayat diasihkan dapat dimuatkan secara seimbang dan jelas. Selepas itu, pengkaji akan memeriksa keseluruhan kotak dalam Google Sheets untuk memastikan tiada sel yang terlalu sempit atau paparan ayat yang terjejas. Proses ini dilakukan secara teliti dan menyeluruh bagi ke-6 artikel berita yang telah dipilih, maka ia mengambil masa yang sedikit agak lama. Pengkaji juga turut menyelaraskan saiz kolon satu persatu mengikut susunan yang betul supaya paparan menjadi seragam dan kemas untuk proses pelabelan seterusnya. Semua pelarasan ini dilakukan berdasarkan kaedah manual dan dapat dilihat dengan jelas melalui paparan helaian Google Sheets. Akhir sekali, keseluruhan ayat dalam kolom korpus berita yang perlu dibersihkan telah siap diformat dengan baik dan dokumen sedia untuk melalui fasa pelabelan dan perbersihan unsur bukan linguistik yang akan diterangkan dalam paparan yang seterusnya.
Berkenaan aspek perbensihan, pengkaji memilih 6 aspek utama yang telah dipertimbangkan agar ianya sesuai dengan artikel domain berita. 6 aspek tersebut terdiri daripada metadata lokasi, penanda masa, individu atau tokoh, maklumat tempat spesifik, petikan langsung dan peranan khusus. Metadata lokasi dan maklumat tempat selalunya tidak menyumban secara langsung kepada analisis bentuk ujaran, malah ia hanya maklumat tambahan. Justru itu, dua aspek ini boleh dibersihkan. Penanda masa yang terlalu berulang pula juga boleh mengaburkan pola linguistik yang ingin dikenal pasti. Seterusnya, nama tokoh dan peranan khusus boleh dinormalkan untuk mengelakkan bias identiti, iaitu untuk mengelakkan penumpuan terhadap tokoh berbanding struktur bahasa, kecuali jika peranan tersebut relevan dalam kajian kuasa atau institusi. Akhir sekali, petikan langsung. Walaupun aspek ini berguna untuk analisis sikap dan maksud penutur, namun aspek ini boleh disesuaikan ataupun dinormalkan. Rumusannya, pengkaji dapat mengenal pasti bahawa kesemua aspek yang dibersihkan ini membantu menghasilkan korpus yang lebih bersih dan relevan. Paparan seterusnya menunjukkan proses pembersihan korpus bagi domain berita. Dalam bahagian ini, pengkaji telah mengenal pasti dan menandakan keenam-enam unsur utama yang perlu dibersihkan. Unsur-unsur tersebut ditandakan mengikut warna seperti berikut. Untuk metadata lokasi akan ditanda dengan warna merah, penanda masa warna oranye, maklumat individu warna kuning, maklumat tempat spesifik warna hijau, petikan langsung warna biru dan peranan khusus ditanda dengan warna ungu. Setelah semua unsur dikenal pasti dan ditanda dalam artikel, proses perbersihan dimulakan dengan mengelaskan unsur-unsur tersebut ke dalam kolom tersendiri berdasarkan kategori warna masing-masing. Proses ini dapat dilihat dengan jelas melalui rakaman video yang disertakan di atas. Sebagai contoh, dalam artikel pertama, pengkaji memulakan proses pembersihan dengan mengenal pasti dan menghasilkan unsur petikan langsung terlebih dahulu. Langkah ini dilakukan secara berperingkat, satu unsur demi satu unsur sehingga keseluruhan proses pembersihan bagi artikel tersebut selesai. Dan langkah ini akan diulang bagi artikel-artikel yang seterusnya, iaitu dari artikel 2 hingga ke artikel 6. Baiklah, di bahagian ini, paparan dalam rakaman video menunjukkan bahawa proses pembersihan korpus berita telah selesai sepenuhnya. Pengkaji telah menatal helaian dari bahagian atas hingga ke bawah untuk memastikan tiada data yang tertinggal semasa proses pembersihan dilakukan. Di kolom paling hujung, dapat dilihat bahawa petikan korpus yang telah dibersihkan telah tersedia dengan ayat-ayat yang telah dipisahkan daripada unsur bukan linguistik dan diformat dengan rapi. Manakala di bahagian bawah helaian, pengkaji telah menyediakan jadual pengelasan statistik yang memperincikan aspek pembersihan korpus dalam domain berita. Jadual ini disertai dengan maklumat kekerapan dan peratusan bagi setiap kategori. Data ini akan dipaparkan dengan lebih jelas dalam paparan yang seterusnya. Baiklah, di bahagian terakhir ini telah dipaparkan statistik hasil aspek yang telah siap dibersihkan. Paparan ini mengandungi dapatan dalam jadual dan juga catapan. Melalui dapatan dalam kedua-dua visual ini, pengkaji telah mendapati bahawa statistik aspek perbersihan korpus berita yang paling tinggi dibersihkan adalah maklumat tempat spesifik dengan mencatat kekerapan sebanyak 11 kali diikuti dengan peratusan sebanyak 27.5%. Manakala bagi aspek penanda masa, peranan khusus, maklumat individu dan petikan langsung masing-masing mencatat nilai perbersihan kekerapan yang sama, iaitu sebanyak 6 kali diikuti dengan peratusan sebanyak 15%. Dan aspek perbersihan paling sikit adalah diwakili oleh metadata lokasi dengan hanya mencatat sebanyak 5 kali kekerapan dengan peratusan sebanyak 12.5%. Paparan ini menunjukkan pengkaji akan menyalin kesemua kandungan teks domain berita yang telah dibersihkan di Google Sheet. Kemudian, pengkaji akan menampilnya ke Notepad. Selesai proses penampalan, maka pengkaji akan menyimpannya sebagai fail korpus domain berita yang telah dibersihkan.
Kemudian, masuk ke perisian Encom dan buka fail txt yang disimpan. Setelah fail txt dibuka dalam Encom, pengkaji memulakan proses analisis korpus dengan mengenal pasti dan menaik satu persatu leksika yang berkaitan dengan domain bencana alam. Sebagai langkah awal, pengkaji menaik leksika banjir ke dalam ruang carian Encom. Hasil carian menunjukkan bahawa leksika banjir muncul sebanyak 4 kali dalam keseluruhan korpus yang telah dibersihkan. Seterusnya, pengkaji menaik 4 lagi leksika utama yang turut berkait rapat dengan domain bencana alam, iaitu ribut petir, hakisan tanah, tanah runtuh dan hujan lebat. Hasil analisis menunjukkan bahawa ketiga-tiga leksika seperti ribut petir, hujan lebat dan tanah runtuh masing-masing mencatatkan kekerapan sebanyak 2 kali, manakala leksika hakisan tanah mencatat kekerapan yang paling sedikit sahaja, iaitu hanya 1 kekerapan. Berikut adalah papan rahsia kekerapan leksika banjir dalam domain bencana alam. Berikut adalah papan rahsia kekerapan leksika ribut petir dalam domain bencana alam. Berikut adalah papan rahsia kekerapan leksika tanah runtuh dalam domain bencana alam. Berikut adalah papan rahsia kekerapan leksika hakisan tanah dalam domain bencana alam. Baiklah, itu sahaja daripada pengkaji berdua. Sekian, terima kasih.